Sekarang ni saya berada di Phnom Penh, Cambodia dengan isteri saya, anak. Jadi sekarang ni kami atas tok-tok ya. Tengok tu. Itu dia tok-tok. Pergi ke airport untuk nak jemput kakak saya datang daripada Malaysia. Cuaca sebenarnya panas juga, tapi berangin lah. So tak rasa panas sangat. Dia naik je tok-tok macam ni, lepas tu berangin kan, rasa macam ngantuk. Driver tok-tok ni nama dia Zul. Dia ada modified sikit, tok-tok dia lebih panjang daripada tok-tok biasa. Dan dia ada tempat duduk sini satu, lepas tu depan saya yang ni anak saya duduk, lepas tu sebelah sana. Jadi dia panjang sikit lah daripada tok-tok lain. Dia boleh letak banyak barang. Orang boleh naik 6 orang boleh muat. Kalau siapa-siapa datang ke Phnom Penh, Cambodia, perlukan tok-tok drivernya Muslim, boleh pergi ke Halal Resource lah. Saya ada buat Phnom Penh Halal Resources. Anda boleh join melalui website saya matmusa.com. Dekat resource tu saya highlight restoran-restoran, masjid dan tempat-tempat menarik lah di Phnom Penh ni, tempat-tempat halal untuk membantu para pelancong Muslim. Sungai Mekong, tengok ni kat sebelah sana ada banyak kapal dan feri. Tengok Coffee Yamin cakap cantik tu kan. So, dah nak sampai dah. Dalam dia, Mak. Isteri saya dia suka kedai kopi ni. Tengok view dia cantik. Di depan istana waktu asar, ada banyak burung. Alan, hati-hati, pegang elok-elok. Pegang elok-elok. Tengok dia jual mainan kat situ. Mainan laut dah. Tanah berabuk skin. So kami jalan off-road. Tengok tu, tok-tok boleh jalan berabuk. Sebab nak elak jam. Min, apa pendapat Min? Pendapat apa? Naik tok-tok tengah hari ni ke airport tu, apa perasaan Min? Okey lah, tak jam. Tak dicak je yang kat apa, Riverside tu. Kat Sungai Mekong tu je yang jam sikit. Tapi okey lah ni. Apa perasaan Akram pergi jemput sepupu? Perasaan saya ialah biasa. Jawapan dia sama je, macam tahun lepas juga. Apa harapan Min tentang International Airport Kota Baru, Kelantan? Supaya ada straight Phnom Penh, Kelantan, Kelantan Phnom Penh, direct flight, tak perlu naik 2 flight, naik 1 flight je terus. Kalau ada flight macam tu, memang isteri saya akan balik setiap kali cuti. Tak juga, kalau dia balik juga ada. Sekarang ni kami dah sampai ke Aeon Mall 3. Aeon Mall ni besar kan. Macam kat rasa kat Malaysia, kalau macam suasana macam ni. Tak ada apa. Jadi kat sini tak ada habuk, tak ada jam, jalan pun besar. Keluarga kami rasa best bila pergi jalan-jalan naik tok-tok, tok-tok Kemboja ni. Sebab dia, kita boleh hirup udara yang segar. Kalau tak ada habuk, tak panas, memang best lah. Tengok anak saya pun buat vlog. Akram, apa ni nama channel YouTube Akram? The Akram Show. Dalam tu Akram upload video apa? Macam-macam lah, macam jalan-jalan, kebanyakan jalan-jalan di Phnom Penh gitu. Lepas tu kami pun nampak kapal terbang MAS daripada Malaysia baru nak landing. Inilah flight kakak saya dan anaknya datang ke Cambodia. Kami datang dekat departure hall semata-mata nak beli makanan sikit lah bagi anak. Kita nak beli apa? Tak tahu. Tengok yang mana halal aku Ail. Tengok. Cenderamata. Lepas tu bila masuk tandas ada masalah besar. Tak ada pipe air. So kena isi air dalam botol mineral. So kalau sampai ke airport jangan lupa lah
bawa apa, botol kosong untuk isi air. Weh, nampak tak? Tengok main jatuh dah. Dengan jatuh tu pergi kutip balik. Okey, so saya check phone sikit. Takut kakak hantar mesej ke apa kan. Tengah besar isi saya duk macam nyorok belakang tiang ni. Apa perasaan Min nyorok belakang tiang? Rasa safe, rasa selamat, ada benda untuk kita bersandar. Tak tahu kenapa dia macam tu. Tiba-tiba peluk tiang pula. Assalamualaikum Yasin. Jom keluar kat sana. Aku rekam kau aku. Assalamualaikum Yasin. Masya Allah. Kenal Fitri aku masih kenal kat sini je lah. Salam. Assalamualaikum. Dah salam. Alhamdulillah dah sampai. Dia orang rakam saya seolah-olah macam saya pula yang datang daripada Malaysia. Tolak ni sebab tok-tok tak boleh pergi dekat dengan gate. Dah cukup. Kau tu agama. Keram datang terus dapat hadiah. Mana? Bawa kampus. Okey, apa perasaan Long sampai ke Kamboja? Sakit urat pun tak sedar dah. Rasa seronok nampak keluarga. Tak sangat pun dia macam Lagi-lagi nampak mak ayah lah. Sebenarnya flight sampai awal tau. Sampai awal 10 minit macam tu. Alhamdulillah. Dan selamat. Okey, ni adalah kawasan dekat dengan airport. Masih kosong lagi. Tanah sangat rata. Memang saya suka landscape Kamboja ni sebab dia rata. Mudah sangat untuk development. Okey, kami solat dekat Ion 3 jam. Salat maghrib. Sebab perjalanan masih jauh lagi. Okey, so tip ringkas kepada saudara-saudari yang nak datang ke Kamboja. Kalau dah sampai waktu salat, lepas tu masjid dan surau duk jauh, tak ada kampung orang Islam, so kita cari Ion Mall. Ion 1, 2 dan 3. Ketiga-tiga ada surau. Airport pun ada juga. Nak masuk DIY ke? Ada semua dah. Tapi kat sini kan semua kedai besar lah. Lepas tu ada banyak pilihan. So sekarang ni dekat Ion 3, ada orang buat hiasan dengan bunga. Tak tahu sempena apa, saya pun tak tahu. Saya jarang datang ke Ion 3 ni sebab dia jauh daripada rumah saya. Okey, so kami pun dah sampai ke surau Ion 3, Phnom Penh, Kamboja. Dah lihat dalam tu luas jugalah, sesuai dan selesa, ada aircon, ada orang sepupu-sepupu ni memang kalau jumpa tu memang banyak bercakap. Allahu Akbar. Ini okey tak? Alhamdulillah dah salat. Tak benar, senang lah. Dia datang sini. Depan. Okay, tandas dekat Ion ada air. Saya rasa Ion ketiga ni lah yang paling besar di Phnom Penh setakat ini. Dan kami pun dah siap keluar daripada Ion, naik tok-tok. Jadi macam ni lah. Nampak tak tok-tok ni boleh naik ramai orang kan? Boleh naik sampai 5-6 orang, boleh letak beg kat belakang. Kita pun dah tengah makan keropok daripada Malaysia. Dan kami on the way balik ke rumah. So anda jangan lupa untuk subscribe. Sila tonton video ini seterusnya. Wassalam.